Hari ini saya nak terangkan tentang fungsi multi-currency dan AutoCAD Cloud Accounting. Fungsi ini sangat sesuai jika anda membeli daripada pembelian luar negara atau menjual kepada pelanggan luar negara menggunakan mata wang asing. Okey, sekarang kamu datang sini currency, kamu cipta satu currency yang baru, kamu boleh tekan new. Okey, di sini saya sudah cipta SGD currency. Sini boleh letakkan bank buy rate, bank sell rate, atau maintain account yang betul lah. Example macam ni. Lepas itu tekan save. Okey, jadi semasa kamu cipta customer atau supplier, bagi customer atau supplier tersebut, biasa dekat others, kamu kena maintain lah bagi currency tersebut. Okey, so semasa kami pergi invoice, pilih customer tersebut. Okey, pilih item tersebut. Sistem automatic capture SGD 10. So, tekan save. Okey. Jika currency ada berubah, example asas ialah 3.1, dia pergi 3.2, kamu dapat berubah mengikut currency pada masa tersebut lah. Okey, jika customer buat bayaran, kamu datang receipt voucher, pilih customer tersebut. Okey, bayar kepada Maybank. Okey, mungkin currency rate berubah dari 3.0 hingga 3.1. Okey, dia nak jelaskan bagi invoice tersebut. So, save. Tekan yes. Klik. Dekat sini, sistem akan automatic calculate sama ada foreign exchange gain atau loss. Case ini ya loss RM1 lah. Dengan AutoCAD Cloud Accounting, setiap transaction dalam mata wang asing akan record dan dikira secara automatik. Sistem akan mengenal pasti sama ada anda memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian akibat perubahan kadar pertukaran.